Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Kuala Selangor. Hari ini kami bukan sekadar ingin membentangkan sebuah aplikasi, tetapi kami ingin membawa satu penyelesaian digital kepada satu krisis bara dalam masyarakat kita hari ini, iaitu MindMed. Baru-baru ini, negara dikempalkan dengan kes tragis seorang pelajar kolej yang maut dengan 61 kesan tikaman. Satu angka yang sangat mengejutkan. Tragedi seumpama ini membuka mata kita. Sama ada ia berpunca daripada amarah yang gagal dikawal, dendam atau tekanan psikologi yang tidak dirawat. Ia membuktikan betapa rapuhnya tahap kesihatan mental dan pengurusan emosi pada hari ini. Golongan remaja dan pelajar sering terdedah kepada tekanan melampau dan malangnya ramai yang memendam rasa kerana tiada ruang luahan yang selamat. Jika emosi negatif ini tidak diurus, ia boleh bertukar menjadi bom jangka. Mari kita telusuri perjalanan pengguna dalam MindMed. Sebaik sahaja aplikasi dibuka, pengguna disambut dengan antarmuka yang tenang. Di sini, langkah pertama ialah membina kesedaran diri. Katakan hari ini saya berasa sangat tertekan dengan peperiksaan. Saya hanya perlu menekan ikon stres. Apa yang berlaku di sebalik tabir? Kodular akan menangkap data emosi ini bersama-sama timestamp atau label masa yang tepat dari sistem telefon. Seterusnya adalah fungsi diari digital. Berbeza dengan buku nota biasa, MindMed menyediakan ruang luahan yang privasi. Saya akan menaik. Saya rasa sangat marah hari ini. Apabila butang simpan ditekan, data ini akan direkodkan dalam pangkalan data TinyDB. Kami membina logic block yang unik, di mana aplikasi akan menyimpan tag yang menggabungkan tarikh, masa dan label emosi secara automatik. Ini memastikan data tidak bertindih dan tersusun secara kronologi. Kita boleh lihat di sini, walaupun data disimpan dalam satu pangkalan data yang sama, aplikasi kami cukup pintar untuk membezakan antara rekod emosi ringkas dan catatan diari yang panjang. Inilah jantung kepada MindMed, fungsi intervensi skrin bertenang. Kami faham jika hanya meluahkan, ianya adalah tidak mencukupi. Pengguna perlukan solusi segera untuk menstabilkan degupan jantung dan emosi. Apabila pengguna memilih skrin ini, satu panduan visual breath in dan breath out akan muncul. Kami menetapkan tempoh pernafasan 4-7-8 yang terbukti secara saintifik untuk mengaktifkan sistem saraf parasimpatetik bagi mengurangkan hormon kortisol atau hormon stres. Visual yang kami gunakan mengaplikasikan warna-warna pastel yang dilaraskan khas untuk memberi impak psikologi yang menenangkan. Kesimpulannya, MindMed bukan sekadar tempat mencatat memori, tetapi ia adalah satu ikhtiar untuk menyelamatkan emosi dan mungkin menyelamatkan nyawa. Kesihatan mental tidak patut dipandang ringan. Cegah sebelum parah. Bersama MindMed, jadikan digital sebagai rakan emosi anda yang sentiasa ada. Sekian, terima kasih.